Ni hari ni pergi camping dekat Rockland camping site. Ni dengan Ada sakit hati tu. Ayah. Ada lain. Mana mama? Oh, belakang. Baru nak masuk simpang Rockland ni, baru turun. Ada eskalator baru nak turun. Dah sampai Rockland kita tapak pada satu. Gila dia di sini satu platform. Ini sini. Hai. Ni baru siap setting kemah dulu. Ni baru sampai, lama juga, 2 jam ni sampai ni. Ni di camping Rockland. Air batu kira macam mana kak? Satu plastik RM1. RM1. Pas kira. Just rasa dia sangat unik. Dua. Kita lihat air guys. Cuaca hari ni macam sedikit mendung. Tapi gelap Kemungkinan saya pakai spek gelap. Ada bunga-bunga, ada batu-batu, rumput-rumput, ada pasir-pasir. Awal lah kalau nak buat background nampak. Nak cuba-cubalah rezeki kau dapatkan. Mancing pakai umpan dekat. Aduh, lepas. Suasana petang di Rockland campsite. Dia mudah sebab kereta kita parking sebelah tapak. So sekarang dah pukul 5.50 nak pukul 6 dah. So kita orang siap-siap je lah. Mandi kat toilet dia kat tu, kat belakang tu. Lepas tu kita cook dinner lah. Hari ni kita tak ada banyak sangat aktiviti lah sebab perjalanan tu jauh lah. Perjalanan dia agak mencabar agak kali ni sebab satu, kita pakai jalan dalam, target nak lalu lekas tapi tak tersalah simpang kot tadi. So jalan Genteng Peras, kita layan corner-corner lah kat Kuala Kelawang tu. Lepas tu dah masuk simpang ke kiri tu, jalan pula tutup sebabkan ada construction lepas tu. So terpaksa patah balik, kena lajak lagi setengah jam ke depan untuk masuk kat tempat ni. Tu je lah update untuk hari pertama di sini. Buat masa sekarang ni lah, nanti kita update malam pula. Masak makan malam.
Dua ke satu? Kaki masak. Mandi sikit. Kita mandi-mandi. Dia mesti terkejut. Oh ni macam cantik. Hari tu dia beli handbag macam yoga tu. Nah, biji polong terus. Oh, sini lah. Dah cantik. Buat-buat. Buat dah tu. Suasana malam lah. Pukul 1 pagi. The light is fading fast from this old town, gotta go. My bags are packed so we will fall. There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Okay. Suasana pagi dekat Rock Lemon. Kita jalan round-round lah area campsite tapak 21. Dan toilet, dekat dengan toilet ada surau. Cantik lah penuhnya fasiliti kat sini. Dekat dengan kedai runcit. Kena buka slipper lah. Mak kata dah sampai tahun ni dah tak boleh book dah sebab dah penuh. Dia ada juga ATV tau guys. So macam korang boleh tengok tu, zoom sikit. Dia ada ATV. So kita review sungai lah. Sungai dia amat function. So dari sana banyak je batu dia. Mungkin sebab tu nama dia Rock Lemon tu. Tapi sebelah sana tu tak banyak batu. Nothing can ever change the way I feel about you. I promise I will stay forever close to you. We go together. It's all I know. Side by side is how we grow hand in hand. Through these times we'll fall and rise. Funny how you can open up the gray sky with only one of your sweetest smile. We go together. It's all I know. Side by side is how we grow hand in hand. Through these times we'll fall and rise. Ni suasana sungai. Kalau di tapak sebelah 21 lah. 21 ada batu. Ini serius landai. Lepas tu satu lagi, dia ni sesuai sangat untuk kanak-kanak. Kalau dia orang nak mandi ke apa kan. Sebab sini tak ada batu, air dia tak laju sangat, dalam pun tak sangat.
Kira bawah pun bersih lah. Ayah nak pusing Tengok betapa dalamnya. Berapa markah? Lemak biasa RM7. Dia ada RM1. Dia ada tindak. Masuk air dah selingga dah. Air dia teramatlah sejuk guys. Jauh sikit tak selesa. Air dia teramatlah sejuk. Kalau kau baru mandi pun, kau nak turun balik sejuk. Serius. Aku baru makan je tadi, turun sejuk. Tapi tempat dia amatlah selesa. Dekat sini tak ada coverage tau. Aku dari semalam awal-awal sampai ada. Sabtu pagi, tengah hari sampai petang. Petang tu last. Lepas tu sampai sekarang tak ada coverage langsung. Dia kita orang ke. Betul ada camper kat sebelah pun tanya. Dia kata dia pun tak ada coverage. Tak tahu kenapa. So kita orang kat sini dah memang hidup tanpa internet lah untuk 2 hari ni. Tak tahu petang ke malam ni macam mana kan, sebab orang dah kosong. Takut ada coverage balik sebab kan dah tak ramai orang. Jangan lupa subscribe. Adik aku pesan, korang yang tengok ni jangan lupa like dan subscribe. Sebab support korang bagi semangat lah untuk kita orang nak buat video review kat tempat campsite ke apa kan. Okay, sambung video. Tapak-tapak. Korang tengok all the way sampai sana semua ada tapak. Tak ada orang dah guys. Cuma kita sambil jalan-jalan cari signal internet. Awal duduk kedai tu pencawang ni. Pencawang internet di sana. Panggil TV kita. Masih tak ada. So itu dah satu pencawang. Pagi tadi kita dah masuk sini. So kita masuk sini. Oh lama ada juga yang sampai Isnin. Sini ada toilet 4. Sama macam sana ke? So ada 2 sebab camper di sana. Sini ada 4. Oh, tapak dia kat sini kecil sedikit. Ni besar baik batu dia. Sana pun ada campsite tu, dekat area kelapa sawit sana. So kalau korang nak datang mandi best-best kat belah side sana lah. Sini access susah sikit. Jauh sangat lah. Bukan yang selalu yang camp naik motor ke apa tu pergi situ kelapa sawit kan. Tak ada. Bagi kacau. Yang ada lain pelakon ada tak? Malam tu tu. Ha. Itu dia korang pada kalipok. Itulah malam ada rasanya aku tu. Tengok pakar tu. Oh. Boring tak boleh buat apa lah biasa. Setelah tapak kita orang ni ada pangkin tau. Dia macam pangkin. Rasa tak, tapak 23. Tapak 23 atas pangkit. So
Kalau you guys tak nak atas tanah, you guys boleh sewa tapak ni lah. Korang boleh duduk atas ni. So tak perlulah nak pasang ground sheet ke apa ke, just pasang kemah sahaja. Lepas tu ni tapak yang dikatakan privacy sikit lah. Korang je ada kat sini. Sebab tu memang tapaknya. Jom lah kita jalan-jalan sana. Ni kalau nak masuk kena tunduk sikit. Ayo. Oh, ada projek lagi kat sana. Oh, projek rumah ke? Tidak tahu. Okay, toilet dia simple but bersih lah. Okay lah. Tak ada, kau tak ada nak macam nak masuk toilet tu. Tak ada macam tu. Okay, tempat dia nice. Aku nak mandi je lah. Cucuk. From the golden domes of Bulgaria, I'll be following you for the ride. I know that these days I've been messing with you like a camera straight out of my gun. And I know the right times when you're feeling surrounded, but I think you should know by now. From the golden domes of Bulgaria, I've been cold Himalaya, I'll be following you for the ride. From the blinding lights of Chicago through the streets of Santiago, I will always be there and by your side. 'Cause sometimes we get stubborn, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know there'll come a time we will leave it all behind. And I sure we are getting close. And from the golden domes of Bulgaria, up the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. And from the blinding lights of Chicago to the streets of Santiago. Dah on ni. Dah on ni. Sila berikan laporan ya. Waktu sekarang dah pukul 7. Okey guys, sekarang hari kedua Ahad. So sekarang pukul 7.10. Seorang dengan cuaca dah gelap, berangin. Agak risau jugalah tempat ni. Sebab sebelum ni orang cakap ada air naik kat sini kan. So kami akan berjaga-jaga lah ni, nak kemas-kemas ke mana ni, masuk kereta dulu. So sekarang nak start packing dulu lah. Kita tengok lah cuaca macam malam ni macam mana kan. Apa-apa kita orang update. Kita orang tak ada line ni. Line pun tak ada ni. Itu yang susah kan. So tadi dalam pukul 6.30 apa ni, PIC dekat sini dia dah pasang lampu lah. Lampu siap-siap. So ni cuaca pukul 7.10. Tengok kat awan atas tu dia macam agak gelap sikit. Tadi berangin kuat sikit. Ni dah berangin dah tak sangat. Kira dah kurang lah berangin tu kan. So begitulah. Setakat ni perjalanan kita menempuh hari kedua untuk berkemping di Rock Lemon. Ni dah mula dah rasa air rintik-rintik tu. So guys, doakan keselamatan kami, insyaAllah. Tak ada barang-barang yang kerugian ke apa ke. Kita just prepare for the worst lah. Tapi camping tetap camping. Ciao.
Okay guys, hujan lebat. Hujan lebat guys. Gila. Okay. Okey lah. Sekarang ni okey lah. Pergi risau awak ni. Dia lebat tapi tak tengok gaya atas langit ni. Macam lama lah hujan ni nanti. InsyaAllah doakan yang terbaik. Okay, kita sambung vlog kita. Nanti kita nak update lah apa-apa. Okay guys, hujan semakin reda. Dia lebat kejap je tadi. Lepas tu lah update lah. Semalam pun ada hujan. Lepas tu dia kalau dekat bawah flying ship ni, area dekat tengah tu ada kebocoran. So ada akar. Nampak ada air menipik-nipik juga lah. So kalau ada barang-barang ke apa, elakkan dari tempat air menipik tu lah. Kalau boleh tak dalam kemah, ataupun dekat tempat yang teduh. Barang-barang elektronik lah usually. So maksudnya macam ni je malam ni. Ni ada nak masak-masak lagi malam. Rasa tak ada lah kot. Masak makan sendiri-sendiri lah kot. So ciao. Hari terakhir kita dekat sini. So sekarang dah kita mandi-mandi. Sementara barang semua dah kemas, dah pack. Kita dah settle money, nanti kita siap-siap semua, kita gerak terus lah. Nanti kita dah update lah kalau kereta dah bergerak. So